Assalamualaikum. Jumpa pula kita di dapur Cik Ding. Okey, hari ni Cik Ding nak share satu lagi resipi. Okey, mula-mula ceritanya, ni Cik Ding baru balik pasar. Cik Ding nak buat resipi berasas ikan patin hari ni. Okey, pergi pasar tadi, beli ikan patin seekor. Sakat dah ni. Barang ni dalam ada dalam sekilo lebih, dekat 2 ni. Sekilo setengah ada ni rasa ni. Seekor ni. Dia sebelah ya sekilo dekat kedai tadi dah. Tapi Cik dia ambil seekor lah, banyak ekor, ambil seekor lah pada lah untuk hari ni. Fresh lagi ni. Maknanya Cik dikata fresh tu. Badan dia tak pucat lagi. Ada dekat sirik dia ni merah-merah lagi, maknanya dia masih berdarah lagi kita kata lah. Segar lagi lah ikan patin ni. Jadi kita tengok isan dia pula. Nampak comel lagi tu. Nampak tidak, orang kata tidak putih lagi, tidak pucat lagi. Kalau pucat dia akan jadi mana ikan tu tidak fresh lah, tidak segar mana lah. Okey, dan ada juga ikan lolong. Ni ikan lolong dah. Ni ikan lolong beli juga dalam 8 kilo ni. Hari ni kita nak buat resepi ikan patin masuk asal kapung. Lagu mana dia? Cik dia letak nama pelik-pelik sikit lah. Nak biasa pelik dah. Baru nak tengok video ni. Dari ikan patin ni kita kasi bersih-bersih, cuci wilahannya dia, teknik-teknik mencuci dia. Lagu mana nak wilahannya cik dia akan tunjuk dah. Okey, tapi cik dia nak guna satu bahan kapung selalu guna, iaitu lengkuas geting, lengkuas kapung. Dia bukan lengkuas biasa tu, lengkuas kecil tu. Dia terdapat di mana-mana tempat di seluruh Malaysia ni. Kalau tempat kat masjid ni tepi rumah je. Jumpa je bagi dia je. Kuah tu je dah. Kalau orang Kelantan panggil kuah keting. Kuah yang kecil tu, halus je, lebih besar ni je isi dia. Tapi memang kalau kita nak buat menu kapung macam kita guna ikan darat, memang sedap untuk lengkuas tu dah. Okey, kalau nak tahu lagu mana lengkuas tu bentuk dia, rupa dia lagu mana, tunggu dah, tonton video sampai habis. Dia akan tunjuk video Cik Ding cari lengkuas tepi rumah Cik Ding ni dah. Okey, mari kita cari kuah kata kuah geting. Kuah geting ni sejenis lengkuas, tapi dia jenis saiz kecil lah. Dia kecil je, dia tidak besar berapa kawasan ni ada kuah geting, tapi tak ingat kasi dia mana. Dia biasa kawasan ni duduk tepi-tepi dia, duduk tepi-tepi gak gini je. Tidak ada itu. Terus cari kat tepi ni. Kalau ada lah nak tunjuk ni. Sebab hari ni kita nak buat resepi ikan patin, kita nak guna lengkuas geting. Mana besok pilih kawasan ni. Besok tengok lah. Ni banyak paku miding. Pucuk miding ni banyak ni. Tak ingat ni mana ni. Pokok dia macam pokok lengkuas juga. Lengkuas biasa juga, tapi dia kecil sikit. Dia kecil, memang dia kecil lah. Tak ingat lah mana ni. Tapi kita try cari. Nanti jumpa kita tunjuk. Kita tunjuk lagu mana bagi kuah geting ni. Orang Kelantan Cik Ding ni dia panggil kuah geting je. Tapi kalau orang luar tak tahu dia panggil kuah gapo. Lengkuas gapo. Nama dia lengkuas tu. Bagi kecil lah. Allah tak ingat dia. Kau saya mana ni. Biasa Cik Ding tengok kawasan ni. Tak apa. Kita cari dah. InsyaAllah jumpa. InsyaAllah jumpa. Mereka tak ada ni kawasan ni. Nak cari kawasan lain. Dah, kita masuk dulu. Okey, ni dah. Ni nak ayat pokok lengkuas geting ni. Kalau Cik dia panggil lengkuas geting. Ni nampak daun dia macam pokok lengkuas juga dah, betul tak? Daun dia hampir sama dah. Tapi saiz dia kecil lah. Ni kira maknanya daun dia tua dah ni. Siapa dia tak kenal, siapa dia duduk bandar tak bisa tengok. Sebab Cik dia tak perlu kapung. Nak tunjuk pokok lengkuas dah, nanti Cik dia ambil. Sebabnya kalau nak ambil dia, super lah kita nak ambil ni. Kita kena ambil guna cok. Tapi tak apa, Cik dia buat lagu mana dah. Nanti bila dah ambil, Cik dia yang tunjuk hasil dia lagu mana bagi dia dah. Kita ambil, nampak tak? Comel tak pokok dia? Kecil. Tapi bau dia hampir sama dengan lengkuas biasa ni, tapi dia pedas sikit. Sedap kalau kita nak buat singgah darat, singgah kapung ataupun guna ikan darat, memang sedap kalau kita guna lengkuas ni. Lengkuas geting kalau orang Kelantan panggil. Okey, ni lah. Bila Cik dia basuh jadi gini lah. Nampak tak? Okey, nampak tak? Okey, pokok yang sama. Tadi juga dah. Okey. Jadi bila dah basuh jadi gini, comel tak? Serupa je lengkuas, serupa je. Tu dia panggil kuah geting. Lengkuas geting ke? Tak tahulah nama sebenarnya. Siapa dia tahu boleh komen dekat komen. Tak tahu juga. Belah luar dia panggil apa dia. Kalau belah Kelantan Pak Cik ni dia panggil kuah geting, lengkuas geting. Sebab dia kecil-kecil ni. Nampak tak? Kecil sangat, besar-besar. Clicking je. Nampak tak rizom dia tu? Warna pink juga, sama juga dengan lengkuas. Bila dia muda jadi gini lah. Bila dia tua jadi gini. Sama je dah. Bentuk dia sama, cuma saiz berbeza. Okey, nampak tak? Okey, jom kita masuk dia lagu mana cara dia.
Okey, ni cara Cik Ding untuk hilangkan hanya ikan pating ataupun ikan keli ataupun sebagai ikan darat ni. Ikan darat ni maksudnya ikan air tawar lah. Okey, cara dia Cik Ding guna garam dan juga asin lima. Lima nipis dah. Okey, masuk ke garam. Cara dia mudah je. Okey, ambil garam lebih ke dalam sudu gini. Okey, lepas tu kita perah ke lima nipis ni. Kita perah ke lima nipis. Perah sampai habis lah. Kalau ada banyak boleh buah banyak, tapi Cik Ding ada sebutir 2 butir lah. Cik Ding guna sebutir lah. Perah dia kita guna 5 nipis ni untuk menghilangkan hanya lah. Dan garam tu untuk mengeluarkan lendir-lendir dia. Okey. Cara mudah dah. Lepas kita gaul lah. Kita gaul. Kita uli-uli dia ni dengan garam dia juga 5 nipis tadi. Air 5 nipis tu. Okey. Apa dia jadi dia boleh menghilangkan lendir-lendir dekat luar ni. Dekat luar kulit dia ada lendir sebenarnya. Okey. Bila dia kena garam dia juga 5, dia akan jadi dia akan mengeluarkan putih gitulah. Putih tu bila kita gosok-gosok dia akan hilang. Maknanya lendir lah tu. Lendir dekat bahagian luar kulit dia ni. Okey. Kita buat sampai siap. Okey, bila kita buat gini, perak gini, bila kita buat gini kita perak lebih ke dalam 45 minit baru kita basuh seperti biasa. Dia bolehlah kita masak dah. Okey. Ni cara tip untuk kita hilangkan lendir. Bau dan lendir dan bau ikan pating. Okey, bahan-bahan Cik Ding dah sedia. Okey, dah siap ni ikan, siap-siap basuh gini. Okey. Dan ni bahan-bahan untuk kita buat apa ni, asin pedas. Okey, bahan-bahan dia sangat ringkas je. Apa dak? Pertama sekali kita kena ada bawang merah, bawang putih. Bawang putih ni Cik Ding guna dalam 3 ulas. Okey, kalau besar-besar gini pakai 3 ulas cukup lah. Dah. Okey, bawang merah kena lebih sikit lah untuk kita buat kuah dia pekat. Adalah 5 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih. Cili padi ni ikut kepedasan. Siapa dia suka pedas tu boleh letak lebih lah. Tapi Cik Ding tak si buat pedas sangat. Nanti anak-anak tak nak makan. Kita orang tua tak apa. Anak-anak lah fikir dia lah dah. Lepas tu ada ni. Ni orang panggil kuah keting. Cik Ding tunjuk tu. Ni kuah keting dah. Kuah ni kita tak boleh letak banyak juga. Bukan kata habis Cik Ding letak ni. Cik Ding akan guna satu ni je. Satu ni je. Untuk kita letak dalam ikan nanti. Dalam kuah nanti. Lepas tu ada juga asin keping. Asin keping letak lebih lah. Gunalah dalam 5 keping ataupun 7-8 keping gitu. Lagi masak, lagi pedas, lagi kau, lagi sedap dah. Cuma Cik Ding tak boleh buat pedas-pedas sangat. Tak boleh buat masak-masak sangat. Budak-budak takut tak boleh nak makan. Dia ada juga ni nenah muda. Cik Ding saja letak ni untuk kita buat asin pedas ni. Standard oil tak letak, tapi Cik Ding nak olah, nak bagi kelainan sikit dalam menu ni. Cik Ding letak. Tak ada tak apa, jangan letak. Tak suka pun tak usah letak dah. Cik Ding hanya ikut gapo Cik Ding rasa boleh letak. Tapi kalau nak letak pun boleh, tak ada gapo. Lepas tu Cik Ding ada ni. Ni daun kesum. Wajib ada untuk kita buat resepi asin pedas kapung. Daun kesum bunga katil kena ada, tapi Cik Ding tak ada bunga katil. Letak daun kesum saja pun okey dah. Okey, jom kita masak dia. Okey, bahan-bahan ni bawang dengan lada ni Cik Ding nak kisar dulu dah. Bahan lain macam kuah ni Cik Ding nak katak-katak gitu je. Nak katak-katuk je. Okey, kita kisar dulu bawang merah, bawang putih dan juga lada. Okey, pertama sekali kita masukkan bawang merah ke dalam pengisar. Okey, masukkan juga bawang putih. Dia juga masukkan cili dah. Ada. Okey, lepas tu kita masukkan air. Dan kita kisarlah sampai halus. Allah. Sebelum Cik Ding terlupa tak ingat nak bubuh kunyit hidup. Bubuh juga sikit kunyit hidup dah. Biar dalam seci. Kalau susah ni seci lah. Kalau besar jangan banyak dah. Setengah seci tak apa. Okey. Masukkan kunyit hidup. Nasib baik tak kisar habis lagi. Ingat nak bubuh, tak bubuh kunyit hidup. Bahan kita kisar tadi tu, kita boleh terus masukkan ke dalam kuali atau periuk kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita hidupkan api. Masak bahan kita ni sampai dia mendidih dulu lah. Untuk kita hilangkan dia punya bau. Orang Kelantan panggil bau maung. Maung tu lagu mana nak ayat? Maung lah. Mungkin belah luar pun panggil maung jugalah. Kita kalau kita tak masak dengan betul, dengan sampai dia masak, sampai dia mendidih, nanti kuah kita tak sedap. Dia bau bahan kita tumis, kita blender tu. Bau hidup lah, bau apa, bau lada ke apa. Okey, kita masuk Cik Ding dah. Okey, kita masuk sampai dia mendidih dulu dah. Sebelum kita tambah kuah ataupun kita tambah air untuk jadikan kuah. Okey, bila kita tengok bahan tumis kita tumis tadi kita blend tu, nampak pekat ni. Nampak tak? Dia pekat dah ni. Okey, itu tandanya dia dah kata dah masak lah. Kita tumis ni. Cik Ding tumis lebih ke dalam banyak minit agak ni. 5 minit agak ni. Nak boleh ke setara ni dah. Daripada banyak tadi jadi sikit je ni. Cik Ding kalau buat memang gini sama. Gapo-gapo pun. Cik Ding akan tumis lama sebab kalau kita tumis sebentar tak sedap bagi kita masak dah. Okey.
Ni bila dah jadi gini, boleh kita tambah ke air. Masuk ke air secukupnya lah. Kalau kita nak kuah banyak, masuk banyak. Okey. Okey, jadi masukkan lebih ke dalam 2 gelas ni lagi dah. Okey, lepas tu bolehlah kita masuk ke bahan-bahan ni dah. Okey, jadi masukkan lengkuah dah. Lengkuah ni jadi kita ketuk je. Masuk ke asam keping. Masuk ke nenah. Masuk ke daun kesung. Okey. Daun kesung ni nak royak sikit lah. Jangan ambil sampai batal dia kerah. Ambil lebih kurang macam ni je. Apa tak? Ni antara orang kata batal dia masih lembut dah. Kalau kita ambil kerah tu kita tak nak makan pun. Baik ambil kita ambil lembut gini bolehlah kita kunyah-kunyah makan dah. Kalau ambil kerah memang teruk saja dah. Buang je. Tak boleh nak makan. Sebab dia kerah. Daun kesung ni lebih kurang panjang ni dia masih lembut lagi lah. Daripada pucuk dia tu lebih kurang banyak ni. Okey. Kita masuk ke 1 genggal daun kesung ni. Kita kacau-kacau sebentar. Apa lagu mana tengok. So cik dia nak terus masuk ke ikan ni. Ikan ni cik dia tak guna habis pun. Cik dia guna dalam 3-4 kerak. Lalu 2-3 kerak je. Kepala, ekor dan badan dia sikit. Sebab selebihnya cik dia nak goreng. Nak bubur gaya kunyit goreng. Anak-anak cik dia tak berapa nak makan kalau buat gini. Kalau goreng, memang berakhir dia. Kepatin goreng garing-garing memang sedap dah. Masuk ke kepala dia. Ekor sah. Lepas tu sah badan dah. Kita masuk ke 1 badan je. Yang selebihnya 3 ni cik dia nak goreng dah. Kita tunggu lah. Kita tunggu sampai kuah kita ni mendidih. Ikan ni kalau bahagian kepala ni dia lambat juga masuk ni. Kita kena biar sampai dia betul-betul masuk dah. Okey. Ni cik dia rasa ikan pun dah masuk dah ni. Sebabnya kita tengok kulit muka dia ni dah menggelupah, nampak tak? Nampak tak? Tu. Okey, dah masuk ni kepala. Memang cik dia masuk ni lama lah sikit je. Sebab biasa cik dia biasa kena. Pernah kena masuk kepala ni tak masuk. Kebetulan hari tu cik dia letak dalam peti air dulu ikan ni. Memang bahagian luar ni dah masuk, tapi dalam tu mungkin dia sejuk, dia dah beku lagi. Bila nak makan tu ada lagi nampak kesel tak masuk dia tu. Cik Din kalau ni cik Din tak berapa suka lah kalau makan benda kata separuh masuk gitu. Tambah-tambah ikan air tawar gini. Dia ada hanya-hanya lagi. Orang kata panggil luga deh. Luga. Okey, kalau nak masuk dah gini ni, cik Din nak perasakan dengan ni lah. Dengan gagal. Okey, kita letak ke gagal. Gagal tu ikut keperluan lah. Ikut cita rasa. Ni cik dia rasa setara ni okey dah lah ni. Tambah sikit lagi. Sebab asal ni kita kena dia bagi pedah, masin kena dengan masin sikit lah. Okey, masuk ke dalam 1,5 sudu besar gagal. Gagal halus. Lepas tu letak juga sedikit penambah rasa ajinomoto. Letaklah sikit dah. Nampak tak? Sikit aja dia letak ni. Bukan banyak. Tak siapa setengah sudu kecil dah. Sikit sangat. Okey, kita letak ke. Lepas tu kita kacau lah. Kita kacau slow-slow. Jangan balik kuat sangat. Ikan patin ni dia lembut. Dia lembut. Isi dia lembut. Dia mudah hancur lah. Kalau tak say dia tak nak bagi dia hancur sangat, kena balik slow-slow. Jangan duduk siapa macam kita goreng nasi pula. Ikan air tak apa kan nak buat gitu. Ni ikan patin ni. Ikan patin dia tak sama dah. Dia isi dia lembut. Dia ikan yang lembut. Ikan yang lembut lah, dia tak sesuai untuk kita gaul kuat-kuat dah. Kita balik kuat-kuat hancur lembut dah. Okey. Nampak tak? Sedap ni makan nasi tengah hari dah. Kalau buat menu ni makan nasi untuk makan nasi tengah hari memang sedap. Iruk siapa licin kuah tu. Kekos siapa kepala ni. Tentu dah. Tak nenggap kepala tu. Jadi boleh buat gitu dah. Pengalaman. Kalau benda-benda sedap gak. Kekos kepala dia. Dah putih mata pun kekos lagi dah. Royak sungguh dah. Ni cik dia rasa masuk dah ni. Kita tengok nenah dia daun kesung kita layu nah dah ni. Maknanya masuk dah ikan kita ni. Kita bubur sekali tadi dah. Okey, itulah cara nak mengenal ikan kalau dia masuk dah. Daun kesung ataupun sayur kita bubur sekali dengan ikan tu, dia nampak layu nah dah ni. Nampak tak? Okey, tips dia lah. Okey. Maknanya cik dia dah boleh matikan api. Alhamdulillah lah, siap juga resepi ikan patin asam pedas kapung dah. Dia lain daripada asam masuk tempoyak tu. Nampak tak kuah dia cair-cair gitu je. Nampak kuning-kuning tu sebab kita letak kunyit hidup tadi. Bau dia
Memang terangkat bau dia. Memang warak sedap. Cik dia boleh wayak gitu je. Kuah dia pun keruh dan berperisa. Sebab dia kita ada macam-macam dalam ni, lengkuah, lada, daun kesung, bagi-bagi hok membuatkan ikan pati kita ni jadi lebih sedap dah. Masuk gini memang mak-mak tuk-tuk kita memang suka masuk gini dah. Okeylah, kepada yang dah menonton, cik dia harap jangan lupa cuba buat resipi ikan pati masak asam kampung gini. Asam kampung ataupun asam darat. Okey. Asam pedas kampung. Boleh juga boleh letak nama tu. Dah. Jadi payah sikit nak beri nama ni. Nak beri tajuk payah sikit. Okeylah. Dah, jangan lupa cuba buat. Resipi yang tak pernah muak dan sedap untuk dihidangkan untuk seksi keluarga makan tengah hari memang sedap dah. Siapa sebenarnya nak jual pun boleh. Jadi halalkan video dan resepi ni dah. Okeylah, sehingga kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Cik Din. Assalamualaikum. Jumpa lagi.